pendidikan solat. Kalau dalam kitab ni lah, kitab baru ni 27 ni. Kalau kitab lama mungkin belakang sikit kot, 25 kan. Pendidikan solat ni 27 kan. Kalau kitab baru 27 kan. Kitab versi baru. Lama 23. Kalau versi lama 23. Kalau versi baru 20 tu 27. Baik, yang disusun oleh pengarang kedua pengarang kitab ni, ya, berbahagia Ustaz Datuk Ismail Kamus dan juga Ustaz Muhammad Azrul Azim bin Abdul Hamid. Agama kita menganjurkan supaya anak-anak dididik mengerjakan solat atau sembahyang semenjak berusia 7 tahun lagi. Kenapa digunakan dua perkataan, solat dan sembahyang? Kita sebenarnya tak ada masalah menyebut kedua-dua istilah, tak ada masalah. Sama je bunyi dia. Macam motorkar, kereta, sama, benda tu juga. Walaupun ada, kalau kita dengar kereta solat, kita sembahyang tu lain, solat tu lain. Tapi sembahyang ini istilah yang dipinjam dari perkataan Sanskrit, dari dua perkataan. Sembah hiyang, sembah hiyang, hiyang ni Tuhan, sembah Tuhan, betul lah. Orang Melayu kuno sebelum kedatangan Islam menyebut Tuhan itu dengan nama hiyang. Orang Melayu kuno, orang Melayu sebelum, orang Melayu zaman-zaman Singapura dalam Todak, Sang Rajudan Tapa, itu zaman orang Melayu belum menerima agama Islam. Mereka memanggil Tuhan itu sebagai nama hiyang. Jadi mereka sebut perbuatan menyembah Tuhan itu sembahyang, sembahyang. Jadi kita sambung oleh kerana H tu, ha tu ada pada kedua-dua kalimah, hujung dan pangkal, maka disambung sembahyang. Kipas ni tak buka. Yang belakang tak apa, yang belakang tu tak apa, tu penyanyi gambar. Tak apa, tapi kipas ni kan senang. Tak apa, sementara tu kita apa ni, sambung dulu. Jadi sampai apabila orang Melayu menerima agama Islam, maka perkataan sembahyang itu dikekalkan, tidak dibuang. Walaupun dalam bahasa Arab, dalam Al-Quran sendiri sudah ada kalimah as-solah ataupun solat, maka kita boleh menggunakan kedua-dua perkataan itu, perkataan sembahyang dan perkataan solat. Tak mimbar kata. Pasal juga tengok, semua kipas depan kita sampai. Abang sini saya tahu. Tu Ustaz buat lah. Dia lama. Ekor ekor senang Ustaz. Yang ni apa? Ekor. Ekor nak ekor. Bengong. Ini semua lah kena edit pelik ni kan. Tak tahu orang yang buat. Kalau nanti satu dunia tahu bengong. Tak Quran. Lalu masuk dalam tu bengong. Tak di bawah. You tak pasal. Kan marah. Bagi tahu Sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Wasabrul jamil. Ketua kampung saya sabar. Sabar. Okey. Jadi kedua-dua perkataan ini boleh digunakan. Solat dan sembahyang adalah perkataan yang memberi makna yang sama. Sebab makna dia sama. Solat tu solatlah, sembahyang tu sembahyang. Kedua-duanya memberi maksud perbuatan yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, yang mengandungi perkataan, perlakuan dan perbuatan yang tertentu, bermula daripada takbiratul ihram dan berakhir dengan salam, mengikut syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syarak. Itu dia solat. Baik, semenjak berusia 7 tahun lagi. 7 tahun ni. Jadi ada sandaran ni.
semenjak daripada usia anak kita 7 tahun, kita sudah sepatutnya menyuruh dia mengerjakan sembahyang ataupun mengerjakan solat. Anjuran ini terkandung dalam sepotong hadis Nabi SAW, murus sabiyya bis salati idza balagha sab'a sinin. Suruhlah kanak-kanak mengerjakan solat apabila masuk usia 7 tahun. Daripada hadis Nabi SAW ini, ulama-ulama memahami bahawa usia memayis kanak-kanak, terutamanya kanak-kanak lelaki, ialah 7 tahun. Apakah yang dikatakan memayis? Memayis ialah satu tahap umur manusia di mana manusia ini boleh membezakan benda yang baik dan benda yang buruk. Maknanya dia faham dah lah. Kalau sebut jangan, dia faham dah. Buat, dia faham dah. Ni salah, dia dah faham. Ni betul, dia dah faham. Ni bersih, dia dah faham. Ni kotor, dia dah faham. Itu maksud dia. Kalau belum sampai 7 tahun, 6 tahun macam anak saya, dia duduk dalam surau ni belangi. Tak semayang dia. Dia tak duduk, dia tak semayang dengan abang-abang dia. Dia buat cara dia. Tapi kalau masuk 7 tahun ke atas, dia dah duduk sekali semayang. Cuma dia semayang di belakang, di dalam saf kanan. Itu pun belum sempurna satu patuh. Cubit kawan sebelah, tolak kawan sebelah, cubit sana, cubit sini, gelak sana, gelak sini. Belum sempurna lagi. Bila masuk 10 tahun, ini yang Nabi sebut. Wa idza balagha 10 sinin faqribuhu 'alaiha. Bila dia sampai umur 10 tahun, maka naklah dihutan. Sebab kenapa kakak sekalian? Kerana bila dia usia 10 tahun, dia sebenarnya sudah cukup akal. Cuba kakak perhati anak-anak kakak. Kalau 10 tahun ke atas, 10, 9, 12, dia dah tak macam adik-adik dia yang bawah 10 tahun tu. Semayang pun tertib lah, elok macam orang dewasa. Cuma dia masih belum akil balik. Sebab itu dalam masyarakat Melayu, kanak-kanak lelaki disunat bermula daripada usia 10 tahun. Dia khatankan, disunat dia khatankan sama tu. Ya, kan pagi tadi saya sebut perkataan menyunatkan kan. Menyunat, mengkhatankan. Itu betul lah kak. Kerja antara sebenarnya kerja Bilal wanita itu ni sebenarnya. Hatta Bilal wanita ni ada yang berkemahiran membidankan perempuan bersalin. Dia menguruskan jenazah perempuan, dia lah yang menguruskan ibu bersalin, dia lah yang mengkhatankan bayi perempuan. Dia boleh buat semua. Bilal wanita. Satu dia panggil jawatan Bilal wanita. Bilal. Tapi bukan Bilal lah. Kalau Bilal lah kena lawan azan. Jenuh lah pula. Tapi sebenarnya kalau kita fikir akal kita ni tak berpandu syarak sebenarnya. Nak tagih orang lelaki datang masjid macam mana agak? Perempuan kalau jadi Bilal lah, jadi muazzinah, jangan katakan orang tua-tua, orang muda-muda pun datang, mak rempit pun datang. Kena pula yang azan tu anak dara pula. Oh datang. Qari'ah suara sedap macam suara macam Syekh ini pula. Oh datang. Penuh masjid surau kita ni. Tak tahu mana nak tahu mana dah. Punya penuh. Tapi nawa itu sudah berubahlah, bukan semayang tu kerana Allah, semayang tu kerana nak tengok Bilal perempuan tu siapa dia, pokok belengoran. Itulah Bilal itu, Imam Bilal tidak boleh dari kalangan wanita, dia mesti daripada lelaki. Itu dia hikmah dia. Itu yang kita tahu tu, yang kita belajar ngaji ilmu, kita dapat sikit-sikit tu, Allah Ta'ala bagi sikit, yang lain mana kita tahu. Kerana Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan tidak perlu dikurniakan kepada kamu ilmu melainkan hanya sedikit. Ilmu Allah dalam lautan. Ilmu yang kita dapat hanya air yang melekat di celah jari. Itu dia. Jadi itu dia kata, ya, Nabi SAW sebut, bila kanak-kanak yang usia 10 tahun, hendaklah dia di hutan. Di hutan tu tengok agak, jangan hutan pula pakai ranting pokok duri. Oh, itu kejam tu. Ya, pokok mawar tu patah kan, kicing kucing-kucing. Kau tak semayang kau nampak ni.
Takutlah budak tu.